Cerita seram van jenazah tengah malam. Di sebuah kampung lama di Perak, ada sebuah van jenazah yang diletakkan di tepi surau kerana sudah lama rosak. Malam itu, Azhar yang baru selesai berjemaah Isyak singgah sekejap berbual dengan kawan di tangga surau. Tiba-tiba, dia dengar bunyi enjin perlahan, seperti van lama cuba dihidupkan. Dia pandang ke arah van jenazah itu. Lampu hadapan menyala malap. Bunyi enjin batuk-batuk, kemudian hidup, tapi tiada sesiapa di tempat duduk pemandu. Perlahan-lahan, pintu belakang van terbuka sendiri, berderit panjang. Azhar nampak ada kain putih yang seakan tergulung di dalam, bergerak sedikit, seolah-olah ada sesuatu di dalam yang mahu keluar. Bulu romanya meremang. Dia undur perlahan, tetapi bunyi pintu menghentak kuat membuatkan dia lari lintang pukang. Keesokan harinya, penduduk kampung heboh. Mereka dapati tanah perkuburan berdekatan ada satu kubur baru yang terbongkar. Seperti ada sesuatu yang keluar pada malam sebelumnya.